Teh ais cincau kau versus Coconut shake. Memang pasti sedap untuk diminum ketika berbuka puasa. Saya nak mulakan dulu. Mula-mula kita masak air dengan serbuk teh pelihat. Sementara tunggu mendidih tu, korang boleh je daftar Boost Bank untuk nikmati RM8 Raya Shake Reward dan peluang menambil percuma selama setahun. Kemudian masukkan secubit garam untuk bagi rasa masing-masing sikit. Bila dah siap, kita tapis guna penapis kain dalam bekas yang lain. Kemudian masukkan 4 kali 5 susu pekat. Kacau. Dalam bekas yang lain, masukkan ais dan cicau yang telah dipotong. Tuang teh yang siap tadi dan curahkan susu cair bagi berlemak-lemak rasa tu. Sedapnya. Kacau. Dan siap pun. Teh ais cincau kau memang sedap untuk dinikmati waktu buka nanti. Orang sebelah, boleh lawan ke? Try lah. Sahabat-sahabat, mari saya tunjuk cara buat coconut shake. Mula-mula kita tuang air kelapa dalam mangkuk. Lepas tu kita tarik keluar isi dia. Macam ni, cantik dia. Kemudian kita letakkan isi dia dalam blender. Tambah sedikit ais macam tu. Agak-agak sampai nak penuh. Tambahkan dalam 2 ke 3 sudu susu pekat. Ikut cita rasa masing-masing. Tambahkan air kelapa tadi. Dan kemudian kita tutup rapat blender ni. Tak naklah bagi melimpah-limpah kan. Cakap pasal shake ni, teringat pula Boost Shake Rewards. Guna je Boost dan dapatkan hingga RM8 Raya Shake Rewards tau. And then kita tengok tekstur dia macam dah agak cantik macam ni, dah hancur. Kita hidangkan dia dalam cawan. Letak sampai paras-paras nak penuh macam tu. And tambahkan aiskrim vanila untuk lagi sedap kan. Bau coconut shake ni dah lah senang melegakan tekak. Teh ais cincau kau lagi senang nak buat. Komen kat bawah mana satu favourite korang.